kembali lagi kita dalam podcast Wacana Tata Bahasa. Ruang santai kita berbicara tentang keindahan, cabaran dan kekeliruan dalam penggunaan bahasa. Bersama saya Nusyafa Bakir Putri Suko atau lebih dikenali sebagai Syafa. Dan saya Nurfatini Syukrina Binti Fauzi atau dikenali sebagai Fatini. Dan bersama saya Amirul Amri bin Aslah atau lebih dikenali sebagai Amirul. Jadi hari ini kita akan mengupas mengenai isu-isu bahasa yang menarik dan kadang-kadang sangat mengelirukan dalam dunia bahasa kini. Betul tak Fatini? Betul tak Amirul? Dan untuk episod kali ini kita akan menyentuh satu topik yang sangat relevan dalam era digital, terutamanya apabila kita yang gemar belajar melalui skrin. Kan Syafa? Ya, betul. Jadi episod kali ini kita akan membincangkan tentang kesalahan ayat dalam video-video pendidikan di media sosial. Cuba Amirul dan Fatini bayangkan, kita tonton video untuk tambah lagi ilmu kita, tapi bila kita tonton video tu dalam masa yang sama kita terdedah dengan kesilapan bahasa. Bahaya kan? Saya sangat setuju dengan anda. Jadi video pendidikan ini bisa dibuat di pelbagai platform media sosial. Kita tidak boleh nafikanlah bahawa platform media sosial ini sangat bagus untuk menjadi satu medium yang hebat untuk kita sebarkan apa-apa pendapat yang kita ada kepada semua orang, sama ada orang tua, orang muda, orang budak-budak dan itulah. Jadi tetapi kebanyakan video-video yang disebarkan tu menggunakan bahasa yang digunakan tu pincang ataupun rancu lah orang kata dia. Ia bukan sahaja mengganggu pemahaman, malah secara tidak langsung mendidik kita untuk menggunakan ataupun mendidik kita untuk terbiasa dengan kesalahan-kesalahan ayat ataupun tata bahasa ataupun perkataan lah. Betul tak? Betul tak Amir? Okey, baiklah semua. Kami akan bawakan satu segmen khas untuk kita kupaskan atau kita analisis kesalahan-kesalahan ayat dalam video pendidikan. Ya. Kali ini kita akan bedah setiap ayat yang ada terdapat dalam video-video yang kami telah pilih untuk kami analisis setiap ayat tersebut atau sama ada ayat tersebut ada salah ataupun tidak. Betul tak Syafa? Betul. Jadi dalam segmen ini kita akan pilih beberapa ayat yang mempunyai kesalahan daripada video-video pendidikan untuk kita analisis dari segi struktur ataupun penggunaan ayat tersebut. Dan kita akan lihat sama ada ayat tersebut betul dari segi tata bahasa dan apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan. Jadi semua bersedialah. Kita akan melakukan satu aktiviti yang sangat mencabar, iaitu membedah setiap ayat yang kita pilih dan menganalisis setiap ayat tersebut. Jom. Baiklah, kita akan ke ayat yang pertama dalam klip video yang pertama. Mari kita saksikan klip video tersebut terlebih dahulu. Saya ada RM2 je, cikgu. Tak payah bayar. Sekolah sediakan. Wah. Baik, cikgu. Jadi, murid-murid kena hargai dan jaga elok-elok. Baik, cikgu. Okey, terima kasih di video. Jadi, mari kita lihat apakah isi-isi yang terdapat dalam video tersebut. Jadi, kita dapat lihat kita dapat lihat di sini bahawa video tersebut menunjukkan tentang UPIP, iaitu tajuknya belajar sambil main dalam episod ketiga suasana ke-8. Baiklah, ayat tersebut berbunyi murid-murid kena hargai dan jaga elok. Jadi berdasarkan ayat itu saya dapat mengenal pasti bahawa kesalahan ayat itu ialah ayat itu tidak mempunyai
telah mengenal pasti satu kesalahan ayat dalam video Open Event. Jadi mari kita lihat terlebih dahulu klip video yang saya sudah sediakan dan sama-sama kita mendengar ayat yang dilontarkan oleh salah satu watak dalam cerita ini. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Penat berdiri. Saya rasa macam salah. Saya pun macam tu. Masa mula saya tonton video tu, saya dengar ayat tu, saya ingatkan betul. Tapi saya analisis balik, ada beberapa kesalahan yang saya telah jumpa. Jadi ayat yang berbunyi hari ini Pak Imam banyak ayat panjang-panjang, penat berdiri adalah salah dan tidak gramatis. Kalau kita tengok ayat ni, dia adalah gabungan dua ayat tunggal yang dihubungkan secara longgar. Longgar tu macam maknanya tak lengkap lah. Dan ayat juga terdapat kelewahan serta ketidakjelasan hubungan antara subjek dan juga predikat. Ayat ini pada dasarnya adalah gabungan dua klausa yang tak disambungkan dengan kata hubung yang sesuai. Dan kalau kita lihat klausa yang kedua, iaitu penat berdiri, dia terpisah dengan subjek yang sepatutnya. Dia tak ada subjek dekat dalam klausa tu. Siapa yang penat berdiri? Betul. Pak Imam ke Ehsan ke yang penat berdiri tu kan? Jadi ayat ni dia tak disambungkan dengan kata hubung macam seperti kerana ke, sehingga. Cuba kita tengok pula kepada frasa banyak ayat panjang-panjang. Banyak, seperti kita tahu, banyak tu dah menunjukkan ayat tu lebih daripada satu dan berulang. Panjang-panjang pun dia dah menunjukkan sifat dia berulang. Sekarang kita dah nampak kesalahan yang ada dalam ayat ni. Jadi macam mana kita nak betulkan balik ayat ni? Okay, pertama sekali, untuk masalah pertama tadi, ayat kita tidak berhubung sebab tak ada kata hubung dalam ayat tu. Jadi ayat yang betul adalah hari ini Pak Imam banyak baca ayat panjang sehingga saya penat berdiri. Kita masukkan kata hubung sehingga untuk menunjukkan akibat daripada klausa pertama tadi, iaitu hari ini Pak Imam banyak membaca ayat panjang. Seterusnya, masalah lewah dalam ayat tadi, kita betulkan macam ayat yang saya sebut tadi. Hari ini Pak Imam banyak membaca ayat panjang-panjang sehingga saya penat berdiri. Kita telah ambil salah satu saja daripada pengulangan yang wujud tadi. Sama ada kita nak ambil banyak membaca ayat panjang atau membaca ayat panjang-panjang. Okay. Saya rasa itu saja biasanya. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya kesalahan yang ketiga, saya telah analisis dalam cerita kartun Bobo Boy. Jadi sebelum kita pergi kepada huraian analisis, kita saksikan dulu klip video yang telah saya sediakan. Apa kata kita buat belajar berkumpulan? Senang sikit nak faham. Okey, baiklah, berdasarkan klip video tersebut, kesalahan ayat adalah jom buat belajar berkumpulan. Okey, jadi apa kesalahan dalam ayat ni? Tahu tak? Tak tahu lah pula. Okay. Jadi kesalahan dalam ayat ni adalah buat tu kan adalah kata kerja dan belajar tu adalah kata kerja. Jadi dalam satu ayat kita tak boleh hadir dua kata kerja secara berturut-turut. Jadi kalau kita nak tahu kenapa buat tu, perkataan buat tak sesuai digunakan, sebab perkataan buat tu biasanya digunakan bila ada objek dekat belakang dia. Contoh buat apa? Buat latihan, buat kuih macam tu. Tapi belajar tu dia bukan objek, dia adalah kata kerja juga. Jadi bila kita guna perkataan buat belajar, dia bunyi macam tak dramatis lah. Sebenarnya bila kita dah guna perkataan buat tu, kita gunakan pada tempat yang salah. Dan kalau secara semantik pun ia agak tidak dramatis. Jadi kita boleh ubah ayat tu kepada ayat yang betul, iaitu jom belajar secara berkumpulan ataupun belajar dalam kumpulan. Ataupun kalau kita nak lebih ayat tu lebih formal, kita boleh katakan jom kita mengadakan sesi pembelajaran secara berkumpulan. Jadi kalau kita tengok contoh yang
saya bagi ni semuanya menggunakan satu kata kerja utama saja dan pelengkapnya adalah frasa nama dan keterangan yang betul. Okay, terima kasih saudari Fatini atas penerangan yang sangat jelas tadi. Banyak kita akan teruskan dengan kesalahan saya. Bukan kesalahan saya, kesalahan video yang saya analisis. Jadi mari kita lihat video tersebut terlebih dahulu. Ish, bahaya berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut disambar petir. Ha, mari kita pergi berteduh ke kedai Abang Is. Lagi selamat. Okey, terima kasih di video. Jadi berdasarkan video tersebut, kamu semua tahu tak apa kesalahan yang terdapat dalam video? Saya tidak pasti. Tidak pasti, siapa? Saya tidak pasti. Saya pasti. Jadi kita akan kupas ayat tersebut, iaitu bahaya berteduh di bawah pokok macam ni, takut disambar petir. Jadi apakah kesalahan ayat tersebut? Kesalahan yang pertama tadi saya cakap, kesalahan ayat tersebut ialah kesalahan ayat tersebut tidak mempunyai predikat. Kesalahan ayat ini pula ialah kesalahan ayat tersebut tidak mempunyai apa? Subjek. Jadi ayat tersebut tidak mempunyai subjek, tetapi dia hanya mempunyai predikat. Sebagai contoh, bahaya berteduh di bawah pokok macam ni. Apa yang bahaya berteduh tu? Jadi apa ni cikgu? Saya lupa nama cikgu, tetapi cikgu tu ingin menunjukkan kepada UPP bahawa subjek tu ialah mereka berdua. Jadi ayat yang kita bagi kesalahan itu ialah bahaya kamu berdua berteduh bawah pokok begini, takut kamu berdua disambar petir. Jadi kamu berdua tu merujuk kepada Upin dan Ipin yang berfungsi sebagai subjek untuk menerangkan predikat disambar berteduh di bawah pokok dan disambar petir. Jadi itu penerangan untuk kesalahan yang kedua. Tetapi saya lupa untuk terangkan kesalahan yang pertama tadi, iaitu kesalahan yang tidak mempunyai predikat. Jadi kita kembali, mana boleh bawa balik, boleh digunakan ini ayat lain. Maafkan saya. Maafkan saya. Okay. Apa yang salah? Itu dah. Kamu jangan buat lawak lah. Okay. Ayat yang pertama tadi ialah murid-murid kena hargai dan jaga elok. Jadi ayat situ tidak mempunyai predikat untuk menerangkan subjek tersebut. Jadi ayat tersebut agak janggal lah. Dia menghargai apa, jaga apa. Jadi kita tambahlah tablet sebagai predikat. Predikat kepada ayat yang diberikan lah, subjek yang diberikan. Bagi contoh, ayat betul ialah murid-murid perlu menghargai tablet ini dan jaga elok. Jadi kata ini juga berfungsi sebagai objek dalam kata kerja transitif menghargai. Okey, kita teruskan dengan siapa? Tabung ibadah korban untuk beli lembu korban. Jadi apa pula kesalahan dalam ayat kesalahan ayat dalam video kali ini? Okay, ayat dia tabung ibadah korban untuk beli lembu korban. Dalam ayat ini terdapat kesalahan dalam penggunaan frasa sendi nama yang perlu diberi perhatian. Jadi yang perlu diberi perhatian. Apa ayat tadi? Saya lupa. Ayat yang kamu baca tadi. Tabung ibadah korban untuk beli lembu korban. Ada salah tu. Kupas. Jadi kesalahan yang saya jumpa ialah dari segi penggunaan frasa sendi nama ni. Di frasa yang perlu diberi perhatian ialah untuk beli lembu korban. Terdapat kesalahan dalam frasa ini, iaitu kata sendi nama untuk. Kata sendi nama untuk ni digunakan untuk menunjukkan tujuan dan ataupun maksud suatu perbuatan kan. Jadi menurut tata bahasa yang betul, kata sendi nama untuk seharusnya diikuti dengan frasa nama. Tapi kalau kita nak diikuti dengan kata kerja pun boleh, tapi kata kerja tersebut mestilah berimbuhan. Jadi dalam ayat ini perkataan beli ialah kata kerja dasar yang belum menerima sebarang imbuhan. Oleh itu penggunaan
kerja iaitu kasih. Kasih tu tidak ada dalam kamus tata bahasa Dewan. Sebab kasih tu kan macam bahasa pasar kan. Jadi kita boleh gantikan dengan kata kerja beri. Tapi kalau kita tukar, dia jadi mari beri derma. Dia masih struktur ayat tu masih tidak dramatis. Jadi kita boleh ubah ayat tu menjadi ayat yang betul, iaitu kita menambah kata kerja terbitan menjadi menderma. Jadi kita boleh ubah ayat tu menjadi mari menderma ataupun mari memberikan derma. Jadi ada kekurangan di situ. Penggantian kata kerja kasih kepada beri. Jadi biasanya kita lihat dulu video yang saya akan lihat. Satu benda je lagi ni. Harap-harap hari ni sampai. Tak sabar nak pasang. Tok Dalan, Ali nak pergi tengok kambing boleh? Boleh. Kambing pun tak bagi makan lagi ni. Okey, seperti biasa juga, terima kasih di video. Jadi, berdasarkan ayat tersebut, atuk ni dia cakap kambing pun tak bagi makan lagi ni. Jadi, situ kita dapat lihat ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita kupas. Iaitu kesalahan yang pertama ialah berkaitan dengan kesalahan ketiadaan subjek. Kesalahan ketiadaan subjek ni, ayat ini dia ingin membawa perkataan kambing ke hadapan untuk menjadi subjek, tetapi ayat tersebut tidak menjadi gramatis lah. Situ dia berubah. Situ dia berpunca akan bawa pada punca kesalahan yang lain, iaitu kesalahan semantik. Jadi kambing pun tak bagi makan lagi. Kambing nak bagi makan ke siapa? Kita kan kambing makan dia ayat berkata. Jadi kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama ialah kesalahan subjek. Ketiadaan subjek. Kesalahan yang kedua ialah kesalahan semantik. Kesalahan yang ketiga ialah susunan komponen ayat, iaitu kambing tu dia berasal predikat, tetapi dalam dialog atuk ni dia membawa kambing tu ke hadapan untuk menjadi subjek, tapi tidak dramatis lah. Kambing pun tak bagi makan lagi ni. Kambing tidak bagi makan, kambing haiwan, jadi kita yang bagi makan. Ayat yang betul ialah atuk pun belum bagi makan kepada kambing lagi ni. Itu ayat yang betul. Jadi kita perlu tambah subjek baru, iaitu atuk sebagai subjek. Belum bagi makan ialah predikat kerja dan kepada kambing lagi sebagai unsur keterangan. Wah, tak sangka cepat betul masa berlalu kan. Sampai ke penghujung episod kita kali ini. Betul tu. Banyak yang kita dah pelajari daripada struktur ayat, penggunaan kata, dan banyak lagi lah yang kita dah kuaskan tentang itu. Ya. Semoga perkongsian kita dalam wacana tata bahasa hari ini dapat bantu anda semua lebih faham dan cintakan bahasa Melayu kita. Dan kalau anda semua suka dengan episod kali ini, jangan lupa kongsikan video ni kepada kawan-kawan anda. Lagi ramai dengar, lagi ramai boleh dapat tahu. Betul. Kalau ada ayat-ayat yang anda rasa nak kami bedah lagi, boleh hantar kepada kami di platform media sosial kami. Ya. Siapa tahu ayat yang anda hantar akan naik dalam episod yang seterusnya. Ya, boleh nantikan. Jadi sampai di sini sahaja. Sabar. Sabar. Oh, ada lagi? Okey, maafkan saya. Jadi sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, kami ada sedikit pesanan ringkas, iaitu kita sebagai penutur bahasa Melayu, kita tahu bahawa bahasa Melayu ni ialah cerminan pemikiran dan kepribadian kita. Jadi apabila kita bertutur ataupun menulis, kita kena gunalah ayat yang dramatis. Sebab apa? Sebab kita bukan sekadar menyusun kata, tapi kita juga sedang menyusun nilai, ilmu dan juga maruah bangsa. Jadi oleh itu marilah kita sama-sama menghargai bahasa Melayu dengan menggunakannya secara betul, jelas dan juga berhemah. Kerana setiap ayat yang dramatis membawa makna bukan sahaja kepada pendengar, tetapi juga kepada martabat bahasa kita sendiri. Jadi saya juga ada pesanan untuk budak-budak muda yang di luar sana yang menggunakan bahasa Melayu kita yang mencampur bawa habis bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Seperti I love you, love you, see you soon, apalah. Kita sebagai orang bahasa Melayu ni, kita kena guna bahasa Melayu yang betul. Kita tidak boleh campur-campur bahasa kita dengan bahasa orang lain, seperti bahasa Inggeris lah, bahasa Cina lah, ataupun buat-buat bunyi bunyi macam
macam cara orang India dan orang Cina cakap itu semua salah. Kita perlu bercakap dalam betul-betul dalam bahasa Melayu baku. Betul, setuju tak? Setuju. Okay. Jadi ada satu lagi kerancuan bahasa yang saya perhatikan dalam kalangan orang muda. Mereka suka guna orang tu salah tak? Yang betulnya adalah kamu semua, awak semua, dan itu sahajalah. Ada satu lagi, dia suka singkatkan kata-kata seperti macam mana jadi itu salah tu. Jadi kalau anda mahu kami kupas lagi ayat-ayat yang terdapat dan ayat-ayat salah terdapat yang kamu rasa salah dalam video yang kamu tonton itu, boleh hantar kepada platform media sosial kami. Apa platform media sosial kami? Melayu Avantar. Ya, boleh hantar kepada kami. Boleh masuk ke dalam message peribadi itu. Ya. Kembali. Wacana tata masa. Ada motor tak? Tak ada, tak apa. Sampai di sini sahaja video kita pada hari ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.